Kat Malaysia ni, jalan raya dah jadi tempat siapa paling berani bunuh orang ke? Semalam, 29 Mac 2026, tengah hari lebih kurang 11.40 pagi. Dekat Jalan Raya Barat, Klang, seorang lelaki, umur 20-an, bawa Honda City. Bukan sekadar memandu, dia potong kereta macam jalan tu bapak dia punya. Lepas tu, dia masuk lawan arus. Ya, lawan arus depan dia. Seorang penunggang motosikal tak sempat elak. Hentaman kuat sampai mangsa melambung tinggi. Jatuh atas bumbung kereta lain dan mati di tempat kejadian. Yang lebih menarik, pemandu tu bukan setakat mabuk. Ujian saringan, alkohol, positif dada, pun positif lengkap package. Jadi sekarang aku nak tanya, ni kemalangan ke? Atau memang lesen untuk bunuh orang atas jalan raya? Mangsa tu keluar rumah pagi tu bukan untuk mati. Bukan untuk jadi mangsa orang yang tak boleh bezakan antara streng dengan botol arak. Lepas ni, kita tunggu je lah. Masuk mahkamah. Minta maaf. Menyesal. Air mata. Habis tu, nyawa orang tu boleh hidup balik. Kalau undang-undang masih lembut, jangan pelik kalau esok lusa ada lagi pemandu mabuk jadi pembunuh berlesen.